Cuba anda bayangkan, anda lihat satu mesin yang nampak sangat canggih dan anda terfikir, macam mana benda ni berfungsi kan? Hari ini, kita akan mulakan satu pengembaraan untuk faham di sebalik satu teknologi perubatan yang luar biasa. Dan jawapannya akan bawa kita kepada asas binaan alam semesta kita sendiri. Okey, kenalkan, ini pengimbas PET-CT. Ini bukan mesin X-ray biasa tau. Bayangkan ia macam satu alat yang boleh nampak tenaga dalam badan kita. Ia boleh kesan sel-sel kanser yang aktif atau mana-mana keradangan yang tersembunyi. Kiranya ia macam bagi doktor sepasang mata ajaib untuk nampak benda yang mustahil untuk dilihat. Jadi, macam mana semua ni boleh terjadi? Magic ke? Bukan. Ini sains tulen. Dan semuanya bermula dengan satu perkataan yang kita semua pernah dengar masa sekolah dulu. Tapi mungkin kita tak sedar betapa pentingnya ya. Perkataan itu ialah jirim. Okey, ini pelan perjalanan kita untuk kupasan kali ini. Mula-mula kita tengok sikit sains di sebalik imbasan tu. Lepas tu kita akan rungkai apa sebenarnya jirim, kita akan lihat 3 wajah utamanya, kenal pasti zarah-zarah asasnya dan akhir sekali kita sambungkan balik semua ni untuk faham macam mana ia membina dunia kita. Jom kita mulakan. Bahagian 1. Sains di sebalik imbasan. Inilah titik permulaan kita. Sebabnya, sebelum kita nak faham mesin tu, kita kenalah faham dulu apa sebenarnya benda yang ia imbas. Okey, sekarang kita masuk ke soalan yang paling besar dalam bahagian 2. Apa sebenarnya jirim ni? Jawapan ringkasnya, ia adalah bahan yang membina segala-galanya. Telefon yang anda pegang tu, udara yang kita sedut sekarang ni, malah bintang-bintang kat langit sana. Semuanya adalah jirim. Dan definisinya, walaupun nampak ringkas, sebenarnya sangat hebat. Jirim ialah apa-apa sahaja yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Maksudnya, kalau sesuatu benda tu ada berat dan ia mengambil ruang, maka ia adalah jirim. Mudah kan? Tapi kesannya sangat mendalam. Nah, ini bahagian yang paling best. Teori zarah jirim cakap, semua benda yang kita rasa pejal, contohnya macam meja atau kerusi, sebenarnya tak betul-betul padu tau. Ia dibina daripada berjuta-juta zarah halus yang terpisah dan ada ruang kosong di antara zarah-zarah tu. Cuba fikirkan sejenak. Dan zarah-zarah asas ni, ia datang dalam 3 keluarga utama. Atom, molekul dan ion. Setiap satu ni ada peranan dia yang tersendiri. Jangan risau, kita akan kenal mereka satu persatu sekejap lagi. Baiklah, kita ke bab 3. 3 wajah jirim. Ini adalah keadaan jirim yang kita paling biasa nampak hari-hari. Pepejal, cecair dan gas. Ketiga-tiga wajah ni sebenarnya cuma cara berbeza untuk tunjukkan macam mana zarah-zarah tadi berkelakuan. Contoh paling senang, mestilah air. Dalam bentuk ais, ia pepejal. Bila kita bagi haba sikit, ia cair jadi air, iaitu cecair. Bahan asasnya tetap sama, molekul air. Yang berubah cuma susunan dan kelakuan zarah-zarahnya. Itulah yang kita panggil perubahan keadaan jirim. Jadual ni rumuskan semuanya dengan cantik sekali. Cuba tengok pepejal. Zarah dia tersusun rapat dan kemas, macam askar berbaris. Diorang cuma boleh bergetar je kat kedudukan masing-masing. Untuk cecair pula, zarahnya masih rapat, tapi dah tak teratur. Diorang bebas bergerak dan menggelongsor antara satu sama lain. Dan gas? Yang ni macam pesta. Zarah-zarahnya duduk jauh-jauh dan bergerak laju ke semua arah. Dan gambar ni tunjukkan betapa besarnya perbezaan tu. Di sebelah kiri, struktur pepejal yang kemas dan teratur. Di sebelah kanan pula, keadaan zarah gas yang berselerak dan bebas. Inilah dunia mikroskopik yang jadi asas kepada semua yang kita boleh lihat dan sentuh. Okey, tadi kita dah tengok macam mana zarah-zarah ni berkelakuan dalam kumpulan. Sekarang, apa kata kita zoom in lebih dalam lagi untuk bahagian 4, mengenali zarah-zarah asas. Jom kita berkenalan secara rasmi dengan 3 wirah kita, atom, molekul dan ion. Kita mulakan dengan watak utamanya, atom. Anggap je atom ni macam seketul blok Lego yang paling asas, yang paling kecil. Ia adalah unit terkecil untuk sesuatu unsur dan yang penting, ia bersifat neutral. Maksudnya, ia tak ada cas elektrik. Sekarang, apa jadi bila kita cantumkan 2 atau lebih blok Lego tadi? Kita akan dapat satu molekul. Ia terbentuk bila 2 atau lebih atom bergabung secara kimia. Contoh paling popular sudah tentulah H2O, iaitu molekul air. Macam atom, ia juga bersifat neutral. Dan yang terakhir, ion. Boleh kata ion ni special sikit. Tak macam atom dan molekul yang neutral, ion ni ada cas elektrik, sama ada positif atau negatif. Macam mana boleh jadi macam tu? Ia terjadi bila atom neutral sama ada hilang atau terima elektron, jadi ia pun bercas.
Kadang-kadang kita boleh keliru antara unsur dengan atom kan? Jom kita tengok contoh ni untuk jelaskan. Apa yang anda nampak ni yang kita boleh pegang dan lihat ialah unsur kuprum. Dan kalau kita ada mikroskop yang super power, kita akan nampak yang wayar kuprum ni sebenarnya dibina daripada lautan atom kuprum yang sangat banyak tersusun rapat macam ni. Jadi, senang cerita, unsur tu bahan besarnya. Atom tu pula ialah satu-satu biji yang membina bahan tu. Nak bagi lagi jelas, unsur ialah bahan tulen. Dia cuma ada satu jenis atom, macam kuprum tadi. Sebatian pula, ia terbentuk bila atom daripada dua atau lebih unsur yang berbeza bergabung secara kimia. Contohnya air, H2O, gabungan unsur hidrogen dan oksigen. Baiklah, kita dah pun mengembara ke dunia zarah yang sangat kecil. Sekarang untuk bahagian kelima dan terakhir, blok binaan dunia kita. Mari kita bulatkan semula cerita ini dan kembali kepada pengimbas canggih yang kita tengok di awal tadi. Inilah perkara yang paling penting sekali. Dengan memahami dunia zarah yang kita tak boleh nampak dengan mata kasar ni, kita sebagai manusia mampu mencipta teknologi yang dulu kita anggap macam dalam filem fiksyen sahaja. Pengimbas spektisiti tadi tu, ia berfungsi dengan menggunakan sejenis atom istimewa yang dipanggil radioisotop. Atom ni akan disuntik ke dalam badan dan ia akan pergi ke sel-sel yang guna banyak tenaga, macam sel kanser. Pengimas kemudiannya akan kesan tenaga yang dikeluarkan oleh atom-atom ni dan dari situlah ia membina peta terperinci untuk doktor. Semuanya berbalik kepada pemahaman kita tentang kelakuan atom. Hebat kan? Segala-galanya di sekeliling kita, dari gunung yang besar sampailah ke skrin telefon di tangan anda, semuanya adalah hasil tarian jutaan zarah yang kita tak boleh nampak. Ini buat kita tertanya-tanya, kalau dengan pemahaman asas ini sahaja kita boleh cipta mesin yang mampu melihat penyakit, cuba bayangkan, apa lagi keajaiban yang menanti kita di masa depan kalau kita terus mendalami rahsia alam jirim ini.